Yes, kita dah sampai dekat Makam Masuri. Makam Masuri ni dekat area Kampung Mawar. Kawasan ni dah jadikan menjadi macam kompleks pelancongan dah. Dekat dalam kawasan ni lah korang akan nampak nanti ada Makam Masuri, rumah tradisional, muzium dan juga binaan tradisional masyarakat Langkawi zaman dulu. Kita orang salah timing pula datang waktu rehat. Dulu kita orang datang, diorang tengah buat show. Korang tahu tak macam mana permulanya pembinaan Makam Masuri ni? Sebenarnya semuanya bermula daripada idea Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Lepas Tunku bersara daripada politik dalam tahun 70-an macam tu, dia banyak spend masa dekat Langkawi. Dia nampak potensial untuk tourism dekat sini. Kalau ikut artikel ni, korang tahu tak, dulu ada local businessman nama dia Lok Wan To yang pernah head kepada KT Organisation dekat sini. And dalam tahun 1950-an 60-an tu, dia adalah antara first promoter yang promote tourism dekat Langkawi. Kenapa benda ni penting? Sebab usaha-usaha macam ni lah menyebabkan legenda Masuri terkenal di Langkawi dan juga di seluruh dunia. Perkampungan Kedah. Apa yang biasa kat sini, tempat ni bukan sekadar makam saja tau. Kat sini juga ada kampung budaya. Tu dia, nama dia Perkampungan Kedah. Oh, bapa dengan ibu pernah dengan Puan Tina ambil gambar kat situ. Puan aiskrim? Yang? Kenapa tak kita boleh duduk dengan mak kat situ? Kat tangga tu, exactly. Dan kita pernah naik rumah ni. Nak naik rumah ni sekejap. It's an amazing house. An old Malay house. Really traditional house. Jom masuk di sini. Kena masuk di depan kot. Come. Leave your shoes here. Please take off your shoes. Sekarang kita naikkan step by step. Wow. Tengok dulu. Nampak macam kecil dari luar kan, tapi it's actually huge tadi. Ni dapat baby. Kayu-kayu, hasil kayu dia. Ni tempat ada buaian lagi.
main baby. Want to take photos? You can take photos. Ni ada bilik pertama. Interesting bilik ni. This is kipas modern obviously. Tengok atap dia guys. Tapi this one dah buat dia elok lah. And then I believe this is the kitchen area. Wow. Come, have a look at this kitchen area. This is how old people masa lama-lama dulu traditionally how they cook. This is where you sit. And atas bawah tu untuk kukur kelapa. And then tempat tu untuk you buat potong something. And then this is where you bakar, buat bakar. All the pots are here. All the baskets are here. And you can even have a look outside at the window. See, this is the old style punya window. Taruh kayu stick macam ni untuk tahan tingkap macam tu. Nice. Rumah ni memang amazing guys. Okay, so kita head down. Turun tangga. Okey lah, tour traditional house ni pun dah buat. Tiba-tiba rasa perut lapar pula. Jomlah kita try kedai kecil kat tepi tu. Kita try makanan yang popular dekat Langkawi. Of course lah, kita kena try laksa Kedah. Comel je. Tapi ada jual laksa, so kita nak try. Depan kita orang ni, next to view, cantik gila. Sebentar tu kita nak layan makan laksa ni. Tengok. Masa kau okey? Sebelum kita orang balik, kita orang sempat juga singgah dekat tempat ni. Kita boleh tengok macam mana diorang buat corak batik dan juga cara melukis batik. Nampak senang kan? Tapi sebenarnya korang kena ada skill dan juga kesabaran yang amat tinggi. Lepas seharian berjalan-jalan dan meneroka dekat makam Mansuri tadi, kita orang pun decide balik dulu ke hotel, rehat-rehat sekejap. Sebab lepas ni kita orang nak pergi beach walk. Okay, dah berhenti. Tak dah. Bye. Lagi. This is the view of our resort, in front of our resort.
Guys, pertama kita orang dekat pantai Chenang Langkawi. So we can travel dengan family. Kau tengok belakang aku. So this is Langkawi. Menarik gila tu. Pantai kosong. Bila travel macam ni, kadang-kadang yang paling best tak buat apa-apa pun. Cuma main air, main pasir dekat pantai. Kita alih ke sana dia tak? Terus? Panas? Kecap? Itu. Okey. Rokok tak. Oh, kanak-kanak RM10 je. Okey, sekarang dia tekan button tu. Button yang bukan yang putih merah tau. Button yang sebelah tu. Dia tekan 3 kali. Tengok muka kau sendiri. Nak pusing balik, tekan 3. Okey, before kita buat next plan, kita singgah dekat pit stop wajib. Kita makan laksa ikan sekok. Lepas makan tadi, kita orang singgah sekejap dekat Telaga Harbour Marina ni. Best gila ambil gambar dekat sini, macam ala-ala dekat overseas. Yeay, sekarang kita orang dekat Langkawi Skycap. Korang nak tahu tak, cable car dekat Oriental Village Langkawi ni antara yang paling curam dekat dunia. Wah, sekarang baru Sejuk sekarang. Menyenyam sikit. Ini ada yang kawan lah. Okay. Dekat atas ni memang best, tapi scary pun ada juga. Mana taknya cuba korang dengar bunyi angin tu. Lagipun korang perasan tak kita orang tergantung atas gunung. Tapi kita orang bersyukur sangat sebab dari atas ni kita orang boleh tengok hutan yang luas, lautan yang terbentang dan juga pulau-pulau kecil yang cantik mengelilingi Langkawi. Okay, kita on top of the moor right now.
Okeylah, kita orang pun nak balik dah. So, kita harap korang suka dengan video kita kali ini. Terima kasih subscribe. Bye. God's bloods, let's ride the wave.